Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Azizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Azizul. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dibaca boleh duduk. Syukran jazilan ya Ustaz. Okey, semua sihat Alhamdulillah. Baiklah. Siapa ingat pembelajaran kita minggu lepas tentang salah satu daripada hukum tajwid? Apa tu? Hari kita belajar iqlab Ustaz. Belajar iqlab. Apa yang dimaksudkan sebagai iqlab? Azamuddin? Iqlab adalah apabila dia berarti atau tanwin bertemu dengan huruf. Berarti ada tanwin bertemu huruf. Apa cara bacaan dia? Amin. Al-Afiq Al-Ghafar. Bacaan dia dengung ataupun jelas Ustaz. Dia mengambil jelas. Tapi saya tak tahu mana tulis. Lupa. Awak ingat Luqman? Saya tak ingat Ustaz apa itu belajar. Awak tak ingat. Siapa yang ingat? Dengung atau jelas? Memang Ustaz. Dengung. Berapa harokat Luqman? 2, 3 atau 4. 2 sahaja. 3 dah hukum lain. 2 sahaja. Jadi pembelajaran kita minggu lepas, nun mati atau tanwin bertemu dengan Ba. ba yang dimaksudkan sebagai hukum Iqlab. hukum iqlab. Jadi insya-Allah hari ini kita akan mempelajari hukum, semua sebutkan hukum Nun sakinah. Sekali lagi, Hukum nun sakinah. Amirul seorang sebut hukum Nun sakinah Nun sakinah. Luqman, Hukum nun sakinah Ustaz. pernah dengar tak hukum nun sakinah ni? Nah. Tak pernah? Ada yang pernah dengar? Nah. Pernah dengar? Pernah baca? Nah. Pernah baca. Amirul pernah baca? Pernah tak bisa hafal. Okey, hari ini kita faham. Baiklah, saya terangkan sedikit nun sakinah. Nun sakinah ni berlaku apabila nun apa ni? Mati. Nun mati atau Tanwin. kalau nun bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah ataupun ikhfa hakiki. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ni, maka ia akan menjadi mengikut hukum tersebut. Okey, huruf izhar halqi. Kita terangkan huruf izhar halqi ada Nah. iaitu alif, alif, ha, ain, ha, Kha. Okey, semua sebut sama-sama alif. Alif, ha, ain, ha, rin, kha. Baiklah, laju lagi. Alif, ha, ain, ha, rin, kha. Okay, saya minta Azamuddin baca. Alif, ha, ain, ha, wain, kha. Ahmi Al-Afiq bin Abdul Ghafar. Alif, ha, ain, ha, rin, kha. Luqman Nurifan bin Sa'di. Alif, ha, ain. Tak nampak Ustaz? Tak nampak? Tak nampak. Mungkin Saya tak wasi mata Ustaz. nampak? Ain, Kan? Ha, ha, rin, ko. rin, kha. Alhamdulillah. Abdul Haris bin Muhammad lagi. Alif, ha, ain, ha, rin, kha. Awak semua boleh ingat tak huruf ni? Boleh ingat. Bila saya minta untuk menutup mata dengan penuh sopan. Okey, semua sebut. Alif, Alif, ha, Alif, ain, ha, ain, kha. rin, kha. Ain, kha. rin, oh, okey, bagus. Hafal tu. Bila kita terus ke Idgham ma'al gunnah, 4 huruf. Ustaz, dulu kau mata. Okey, buka mata balik Kita buka mata balik. Okey, Idgham ma'al gunnah ada 4 huruf. Iaitu ya, Ya wa mim nun. bagus. Luqman Ustaz. Luqman Ma. Saya nampak awak ada potensi. Okey, semua dia ya. Ya, Ya wa mim nun. Sekali lagi. Ya
sebagai Yauman. Hasil gabungan 4 huruf tersebut. Jawapan. Cara mudah untuk awak ingat. Yauman. Semua sebut. Yauman. Sekali lagi. Yauman. Sekali lagi. Yauman. Yauman. Gabungan daripada huruf Yawam, mim, nun. Yawam, mim dan nun. Okey, kita ambil guna ni yang paling sedikit hurufnya, iaitu Ro dan Lam. Ro dan lam. Ro dan Lam. Okey, semua sebut. Lam. Sekali lagi. Lam. Kali terakhir. Lam. Ro dan Lam. Bila alif hakiki ni yang paling banyak bilangan hurufnya, iaitu 15. Dan huruf dia ni selain daripada huruf-huruf yang berada dalam hukum lain. Okey, sama-sama. Saya nak semua sebutkan. Bermula dari alif sampai ya. Alif adalah huruf Isra Fali. Ba, Ikna. Ta, Ta. Fagi. Sa. Sa. Jim. Jim, Ha, Ata, Hod, Dal. dan Zal. dan Zai. Dai. dan Ro ni. Ro dia kan? Ro Ro dia dia, kan? Zola. Dan Sin. Shim. Sot. Tot. Ta. Fo. Ta. Do, Ain, Yin, Fa, Fa. Fo. Qaf. Kaf. dan Alif Masdariyah. Jadi ini adalah pembahagian bagi hukum-hukum tersebut. Bila seterusnya kita akan pergi ke cara membaca. Dalam meneliti cara membaca hukum mustaqilan, dua cara saja. Pertama, Dengung. Jelas. jelas ni adalah tidak dengung, sama je dengung dan jelas. Dua saja cara bacaan. Okey, Izzah Haki dibaca dengan dengung. Sorry. Jelas. Okey, dengan malam guna ni, idgham ni bermaksud masuk ma'ani bersama. Guna ni dengung. Jadi dia masuk dengan dengung. Jadi dia baca dengan Dengung. Baca dengan dengung. Idgham bila guna ni, bila ni bermaksud Tak, ya, apa dengung? Jadi macam saya masuk tadi, idgham masuk, guna dengung, masuk tidak dengung, dibaca dengan jelas. Jelas. Ifa hakiki ni dibaca dengan dengung. Dibaca dengan dengung. Jadi lebih bersuai. Tidak jelas ini. Okey, Izzah Haki dibaca dengan Jelas. jelas. Idgham guna Dengung. idgham bila guna Jelas. Ifa hakiki Dengung. berapa? Jadi berapa dengung dan berapa jelas? Dua dengung, dua jelas. 3 dengung, Ustaz. Dua dengung, 2 jelas. Awak pasti? Pasti. Pasti Alhamdulillah. Dua dengung dan dua jelas. Ustaz, cinta je. Kelas. Yang mana? Ada ilah kelas. Jadi kita telah mempelajari empat hukum ilmu sakinah. Setakat ini ada beberapa persoalan yang ingin ditanyakan? Menganggap ini dirasakan tepat. 1, 2, 3, 4. Angkat dengan tepat. Ada dengan sebab misalnya. Tak, dia tanya tadi. Apa kalau kita langgar hukum? Hukum langgar. Dia tak ikut. Bacaan dia jadi salah tu, Ustaz? Kita patut dengung tapi kita tak dengung. Saya tidak lagi. Kalau hukum membaca Al-Quran dengan tepat dan betul adalah wajib. Jadi kalau orang langgar, hukumnya Dosa. haram dan dosa besar. Ya, Uman. Maksudnya bacaan tu pun jadi salah, Ustaz. Bacaan salah banyak maksudnya. Dan hukumnya. Faham, Ustaz? Okeylah, kami nak tanya satu. Bukan Mirun? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Temuan. Bila seterusnya kita akan lakukan sedikit permainan, iaitu meneka huruf berdasarkan hukum. Mudah saja saya sebutkan huruf, seorang tampil ke hadapan dan tulis huruf tersebut di hukum yang mana. Bila Amirul Haris bin Kumat Najis, sila tampil ke hadapan
Dan ambil sedikit tempat. Inilah huruf alif. Adakah jawapan ini tepat? Betul Betul, Ustaz. Ustaz. Tanya Amir Hari. Bila seterusnya Azamuddin dan Azamuddin sangat bijak, saya berikan 3 huruf. Huruf ya, waw dan juga ro. Ya. Ya. Ya, waw dan ro. Okey, tengok depan. Adakah jawapan yang tepat? Jawapan Betul. Betul. ya Allah. Betul Ustaz. Betul, alhamdulillah. Terima kasih Azamuddin. Dalam Luqmanur Rifan, saya nak awak tulis huruf ta. Okey, bagus. Tanya jawapan yang tepat. Okey, Amir, saya nak huruf ja dan huruf dal. Huruf ja dan dal. Ja keji. Huruf J. Okey, semua tengok depan. Adakah jawapan Amir jawapan yang tepat? Jawapan yang tepat atau tidak? Salah Ustaz. Betul. Di mana salah? Jim. Jim. Ja. Jam. Huruf J. Jawab habis. Huruf J. Jim ni sepatutnya berada di hukum. Satu tingkat. Ha. Efak Riki Ustaz. Di mana huruf F yang dah itu tepat. Okey. Saya lihat awak semua sudah mula menguasai huruf tersebut. Huruf-huruf tersebut adalah penting untuk menentukan apa? Cara baca. Kalau jumpa huruf tu nak tentukan cara baca dia di dalam Al-Quran. Baiklah. Seterusnya kita akan buat aktiviti seterusnya, iaitu mengenal pasti huruf di dalam ayat Al-Quran. Macam saya cakap tadi, Nun Sakinah berlaku apabila Nun Mati. mati atau Tanwin. dengan Huruf. huruf Nun Sakinah, hukum Nun Sakinah dalam Al-Quran. Bila ni Nun mati bertemu huruf Ro. Nun mati bertemu huruf. Ni Nun mati bertemu Kho. Oh. Ni Nun mati bertemu Kof. Oh. dan ni Tanwin. Tanwin. dan ni bertemu huruf Nun. Bila saya minta kepada pelajar tentukan hukum-hukum tersebut dan garis dan saya hukum tersebut. Saya minta seorang tampil di hadapan Ayo Ustaz. Okey Amirul bin Mat Lajis. Buat hitung. Buat apa? Ini kau bila guna. Gitu kan? Kita tengok pada jawapan depan betul ke tidak? Betul. Huruf adalah huruf. Ya, Ya. Okey, seterusnya saya minta Alumana min khair dan bertemu khair. Hukum Kira lagi. Alhamdulillah. Betul atau tidak jawapan? Betul. Kerana kau adalah huruf. Izhar lagi. Okey, min komplika. Nun bertemu. Oh. Oh, okay, saya minta Azamuddin untuk menjawab jawapan dia di bawah.
tidak? Amirul kita tengok Pan, betul-betul. Betul Ustaz. Okey, sekarang penghabisan Amirul, sebut. Untuk menjawab. Oh, Amir. Betul ke tidak jawapannya? Betul Ustaz. Nun adalah huruf Irama benar Ustaz. bila saya tengok semua telah berjaya mengenal pasti huruf-huruf berdasarkan hukum-hukum tajuk berlaku. Bila tepukan untuk diri sendiri. Okey, keluarkan buku Al-Quran dan Salin berdasarkan harapan. Baik Ustaz. Amirul Salin. Okey. Sementara awak salin, berapa cara bacaan yang saya terangkan tadi? Yang pertama, yang kedua, Jelas. yang kemudian jelas. Baiklah, saya nak awak semua ikut saya baca. Mir rabbikum. Mir rabbikum. Mir rabbikum. Mir rabbikum. Apa cara bacaan tersebut? Tengok. Dengung ke? Jelas. 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 Jelas, jelas. Macam nak terjelas bila huruf seterusnya awak bila apa ni? Nun tu awak sebut sudah jelas min. Min. Tapi bila berjumpa dengan roh yang besar tu dia dimasukkan dia rabbikum. Min rabbikum. Tengok dia disebut jelas min rabbikum. Nun tu disebut dengan jelas. Okey, baca min khairi. Min khairi. Min khairi. Min khairi. Itu cara bacaannya apa? Tengok. Sebab dia ada sedikit Ya. sengau. Min rabbikum. Min Min khairi. Sorry, min khairi. Min khairi. Dengan tu sedikit sengau. Okey, semua baca min qablika. Min qablika. Sekali lagi. Min qablika. Sekali lagi. Min qablika. Ini cara bacaannya. Tengok. Sebab dia bertemu dengan huruf Qaf. huruf Qaf iaitu ifat. Okey, seterusnya amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Okey. Iaitu dibaca dengan Tengok. dibaca dengan sedikit tengah sebab dia huruf huruf hukum yang memerlukan kepada dengung. Okeylah, sambung Salim. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada petang ini, kita tengok balik apa yang kita belajar tadi. Kita belajar tentang hukum Nun sakinah. Berapa hukum nun sakinah? Ada 4. 4 ke 5? Yang kita belajar hari ini. 4. 4. Yang pertama, Zahiri. kedua, Gamana. ketiga, Gamana. keempat, Ifa hakiki. Cara bacaan ada berapa jenis? 2. Berapa dengung dan berapa jelas? 2 dengung, 2 jelas. 2 dengung dan 2 jelas. Yang mana yang jelas? Perlu pada jelas. Masuk dalam dengung. Yang kena dengung? Gamal guna dan juga Dengung malam guna dan Ifa hakiki. Ifa hakiki. Yalah. Baiklah, kelas kita tamat di sini. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Baiklah, syukran jazilan.